disebabkan nak makan kunafa dengan banyak tapi harga macam tak berpatuh sangat. Okey, jom teman saya buat mini red velvet kunafa coklat. Kunafa red velvet ni saya beli kat Shopee aja. Saya beli 500 gram. Harus sipir pun mudah letak dekat freezer. Jangan letak kat chiller nanti rusuk. Saya baru lepas waktu beg dari freezer, saya nak defrost dulu. Lepas defrost baru saya kerak-kerak. Resepi ni guna 200 gram sahaja. Hak lain tu sipir dalam peti. Resepi pernah tengok di caption bawah dah. Lepas tu masuk dalam mangkuk untuk pelera-pelera. Pelera tu siapa tak ada ketul dah. Saya guna jari jemari saya je sebab saya nak masuk untuk family saya je. Next, panaskan kuali non-stick. Lepas tu masukkan butter, minyak sapi dengan api sederhana. Masuk dengan api sederhana sampai cair. Lepas tu tutup. Masukkan butter dan minyak sapi yang dicairkan ke dalam mangkuk. Lepas tu kacau dengan spatula. Allah lah, macam payah lah pula. Kacau dengan tangan je lah. Kacau-kacau, gaul-gaul. Bagi betul-betul sebati. Bila dah sebati, kita biar dia rehat seketika. Untuk betul-betul dia serak. Lama 24 minit. Sementara tunggu kunafa tu betul-betul serak, kita buat dulu sos coklat. Bila air dah mendidih, saya buat ni double boiling. Ni saya dah masuk susu full cream dengan coklat coin. Masak dengan api sederhana. Kacau sampai coklat coin tu cair. Jangan tinggal dan nanti hangit. Masukkan sedikit garam. Kacau biar sebati biar coklat coin tu cair. Barulah masuk butter. Kacau sampai butter tu cair. Nampak sos coklat macam cair sangat kan? Masuklah sos ni sampai separuh. Api kena kerak kacau takut dia hangit bawah. Okey, dah siap sos coklat. Seterusnya nak buat bahan cheese pula. Masukkan cheese mozzarella dan susu full cream. Kacau biar sebati. Seterusnya susu aluminium foil tray. Saya guna yang ni, saya beli kedai Eco je. Saya tu awak boleh tengok dalam video. Lepas tu sapu butter dekat aluminium foil tray ni ke semua dah. Seterusnya letak kunafa yang telah kita rehat tadi dekat aluminium foil tray. Lepas tu tekan biar padat. Lepas tu buatlah ke semua tu. Lepas tu letaklah cheese hok tadi kita buat tu biar sekatong. Letaklah ke semua mozzarella cheese dekat tray tu. Seterusnya letak kunafa atas cheese tu. Letak bagi sebati. Next tekan biar padat. Buatlah sampai habis, letak dekat tray. Panaskan oven suhu 180°C api atas bawah selama 10 minit. Selepas 10 minit letak kunafa dekat tray tu. Lepas tu masuk dalam oven suhu 180 api atas bawah. Masak selama 10 minit. Selepas 10 minit bakar api atas saja, kita nak bagi burn atas. Bakar selama 2 minit api atas saja suhu 180 juga. Okey, dah siap bakar. Letak kunafa di atas pinggir. Lepas tu drizzle dengan sos coklat tadi dan tabur kelopak bunga ros. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.